Guys, aku tak faham lah guys. Dulu dia suruh undur Azam Baki. Lepas tu jatuhkan Azam Baki. Lepas tu minta Azam Baki lepaskan jawatan dan sebagainya. Beberapa hari lepas Agong dah nyatakan dah bahawa beliau akan buat lantikan yang baru, SPRM baru. Tuanku Agong sendiri yang akan memilih siapa yang akan terjui SPRM. Ini beria sangat nak buat demo 25 hari bulan ni, bulan April ni, ujung bulan ni. Dah tajuk tukar pula, tangkap Azam Baki. Allah, dulu suruh turun sebab Azam Baki ni susah kita nak report dia, nak apa, sebab dia masih lagi berjawatan. Ni lepas sebulan dua lagi ni Azam Baki dah tak ada jawatan dalam SPRM. Kalau kau betul ada bukti, kalau kau betul ada dia punya asas yang kukuh untuk nak dakwa dia, kau pergi je lah buat report lepas dia habis jawatan ni. Apa yang susah benar? Pergi buat report kan, buat report, bawa kau punya bukti semua, serahkan kepada PDRM, minta dia orang siasat. Apa yang susahnya ni? La ilaha illallah. Hai, aku jadi pelik apa yang sampai hebat sangat Azam Baki sehingga MP Pandan ni rasa tergugat sangat. Kenapa? Kalau betul kau ada bukti yang sahih tentang salah laku Tan Sri Azam Baki ni, kalau beberapa bulan lepas kau kata dia kena turun sepasal ataupun kena bercuti kerana dia masih ada pegang jawatan, macam mana nak buat siasatan, betul? Lagi 2 bulan lepas ni dia akan habis kontrak dan Tuanku Agong akan lantik yang baru, bermakna ketua SPRM yang baru akan naik dan Tan Sri Azam Baki tak ada kuasa dalam SPRM lagi. So kau buatlah report polis, kau bawalah bukti-bukti yang kau cakap seolah-olah macam kau ada ni, yang menunjukkan kesalahan ataupun salah laku kuasa yang semasa pentadbiran Tan Sri Azam Baki. Apa yang susah sangat? Dia punya risau, dia punya takut dengan Azam Baki. Allahu Akbar. Ada apa sebenarnya ni? Apa masalah sebenarnya? Kenapa nampak macam risau sangat dengan Azam Baki ni? Kenapa?